Pierce Brandon Brosnan, dilahirkan pada 16 Mei 1953 di Drogheda, County Louth, Ireland. Ialah seorang pelakon dan penerbit filem Ireland yang terkemuka. Beliau dikenali di peringkat antarabangsa kerana perwatakannya yang anggun, daya tarikannya yang sofistikated dan julat lakonan yang serba boleh setelah berjaya beralih antara peranan dramatik, franchise aksi dan komedi musikal. Brosnan mencapai status bintang global kerana penggambarannya sebagai James Bond, memukau penonton dengan gabungan keanggunan dan keamatan beliau. Brosnan memulakan kejaya lakonannya di pentas dan dalam televisyen British sebelum menempah nama di Hollywood. Penembusannya datang dengan siri detektif Amerika yang popular Remington Steele, 19821987, yang membawanya pengiktirafan meluas. Namun, peranan ikoniknya sebagai James Bond yang benar-benar mengukuhkan tempatnya dalam sejarah sinematik. Beliau membintangi sebagai Ejen 007 dalam 4 filem. GoldenEye, 1995. Tomorrow Never Dies, 1997. Day Well Is Not Enough, 1999. Die Another Day, 2002. Era Bond beliau berjaya secara kritikal dan komersial, menghidupkan semula franchise itu untuk generasi baharu. Selain Bond, Brosnan telah mempamerkan bakat lakonannya yang pelbagai dalam pelbagai filem. MRS Dubfiri, 1993 persembahan yang menawan dalam komedi yang digemari ini. The Thomas Crown Affair, 1999 menonjolkan sisi canggihnya dalam filem rumpakan ini. The Matador, 2005 memperoleh pencalonan Golden Globe untuk penggambarannya yang komedi gelap sebagai pembunuh upahan. Mamma Mia, 2008 dan Mamma Mia. Here We Go Again, 2018 menunjukkan kebolehan menyanyinya dalam filem musikal popular ini. The Ghostwriter, 2010 sebuah filem thriller dramatik yang dipuji secara kritis. Black Adam, 2022 menyertai DC Extended Universe sebagai Dr. Fatih. Legasi Pierce Brosnan yang berterusan ditentukan oleh penggambarannya yang tidak dapat dilupakan sebagai James Bond, digabungkan dengan kejaya yang mantap yang menunjukkan julat, karisma dan keupayaannya untuk kekal sebagai kehadiran skrin yang menarik selama berdekad-dekad.